Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang, dia sengaja tak mau share video ni, dia tak mau repost video ni, dia tak bagi video ni dekat orang Islam yang ada dekat luar sana. Dia simpan video ni seorang-seorang. Jujur, dia ni seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, kenapa pula Ustaz? Sebab dalam video ni ada satu doa. Doa ni siapa baca, insya-Allah dia berpeluang untuk dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weh, dapat syafaat. Oh, Ustaz, doa tu panjang tak? Weh, pendek saja. Saya yakin semua orang yang tengah tengok video ni pernah dengar ataupun dah hafal doa ni. Weh, tak betul Ustaz. Betul. Sebelum tu dah share ke tak lagi? Dah repost dah. Tak maulah simpan video ni seorang-seorang nah. Orang lain dekat luar sana pun nak juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak payah tunggu lama. Jom kita baca doa ni sama-sama dengan harapan semoga kita semua dapat peluang untuk dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah. Tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama. Okey, ikut sama-sama nah. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta